So, kita proceed kepada example yang seterusnya. This one. Ini senang sikit. Okay, so ini pula cantik. Tak ada product rule, tak ada quotient rule, tak ada apa. Okay, semuanya direct. So, differentiate x square akan dapat 2x. Differentiate y square akan dapat 2y ditemani dengan y prime. Differentiate 2y akan dapat 2y prime. Okay, lepas tu, kita pun susun lah. So, kalau kita susun balik, okay, first 2 ni semua ada 2. So, boleh cancel. 2, 2, 2, cancel. Okay, so tinggal lah x tambah y prime. Saya bawa y prime kat sebelah siap-siap. So, tolak y prime sama dengan kosong. So, y prime ini kita boleh factorize. So, y prime darab y tolak 1 sama dengan negatif x. Maka, y prime sama dengan negatif x per y tolak 1. Atau siapalah nak buat cantik kan. Tak perlu. Tapi siapa-siapa nak mencantikkan sebab tak suka negatif kat atas tu, apa dia boleh buat? Dia boleh buat macam ni. Negatif x per, keluarkan negatif kat bawah. So, dia jadi 1 tolak y. Cancel, maka dia jadi x per 1 tolak y. Tak perlu. Kat sini dah okey dah. Saya cuma tunjukkan kalau ada orang dia jenis yang macam perfectionist ke OCD ke, tak suka tengok negatif kat atas kan. Dia nak cancel, boleh. Jadi macam ni. So, dua-dua betul. Ni betul, ini pun betul.